قال النبي صلى الله عليه وآله وبركاته والسلام سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وكل زمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diberikan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Disuruh berbanyak kali kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab kita dibangkitkan dan didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita mengisi ruang nantikan masuk waktu isyak, sambungan daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat kecil daripada Abu Yahya Fahmi Zamzam. Malam ni hadis keempat pada tajuk ilmu agama akan berangsur-angsur hilang. Riwayat daripada Imam Muslim, jalurnya daripada An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilm intaza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Daripada Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Taala tidak akan mencabut akan ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia, tetapi Allah Taala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Maka apabila para ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, fa'afta bighairi ilm, maka mereka akan berfatwa dalam keadaan tidak ada sandarannya kepada ilmu pengetahuan. Fadallu adallu, mereka berada dalam keadaan sesat dan menyesatkan orang lain.
Keterangan disebutkan oleh Abu Yahya Fahmi Zamzam, sekarang ini alim ulama sudah berkurangan, satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa ada mengatakan patah tumbuh hilang berganti, maka peribahasa ini tidak berlaku kepada alim ulama. Kerana kita banyak kehilangan ulama, namun sayang, 1000 kali sayang, pemergian mereka tidak dapat digantikan oleh sesiapa pun. Kalaupun ada penggantinya, maka tidaklah sehebat seperti mana mereka yang telah pergi. Mereka hilang dan sulit berganti, sehingga sampailah nanti satu saat permukaan bumi ini akan kosong daripada ulama. Maka pada waktu itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan, manusia telah kehilangan nilai dan juga pegangan hidup. Sebenarnya para ulama lah yang memberikan makna dan erti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Apabila mereka telah habis, maka hilanglah segala sesuatu yang bernilai. Dan yang sangat menyedihkan kita ialah apabila kegiatan untuk melahirkan ulama ini tidak pula mendapat perhatian yang sewajarnya daripada kalangan masyarakat umat sekarang ini. Ilmu agama tidak banyak dipelajari berbanding dengan ilmu umum. Pondok-pondok dan madrasah-madrasah kurang mendapat perhatian dari para cendekiawan. Mereka lebih mengutamakan pelajaran di bidang dunia yang dapat menjanjikan keuntungan harta benda dunia. Oleh kerana itu, perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Baik. Hadis ini meletakkan satu penanda menjelang kepada kiamat. Baginda Nabi SAW memberikan kepada kita satu berita betapa ilmu itu akan dihilangkan. Cara kehilangan ilmu ini bukanlah seperti mana hilangnya harta-harta ataupun perkara-perkara lain daripadanya di dunia. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Nabi SAW mengatakan di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat dan pada waktu itu ialah dihilangkannya ilmu, yakni tentang ad-din, dan tetapnya kejahilan. Disebutkan ayyarfa'u, iaitu ilmu itu akan diangkat. Dikarenakan kedudukan mulianya ilmu, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengangkatan yang lain daripada perkara yang lain. Demikian juga bila mana disebutkan oleh baginda Nabi SAW, intaza'an yantazi'uhu minan nas, betapa ilmu itu bukanlah dihilangkan sekaligus, dia akan dihilangkan sedikit demi sedikit. Dalam hadis di kalangan para ulama memberikan satu tandaan betapa perkara yang ditandakan oleh Nabi SAW melalui hadis ini, seperti mana direkodkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dia menggambarkan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang merujuk kepada ilmu agama, ad-din itu sendiri. Dan ad-din ini perlu kepada satu ketetapan yang jelas, kerana kita melihat ad-din itu dia bukan hanya pada lembar sejadah dalam pembinaan watak ibadat yang kita faham ibadat itu. Sedangkan kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai ibadah. Jadi selama mana kita masih hidup, maka selama itulah ibadah. Kalau dalam kehidupan kita menggunakan praktik-praktik ilmu, tak kira ilmu apa pun, selama mana ia menjadi satu ketetapan untuk mendekatkan kita kepada Allah, maka ia termasuk dalam ilmu agama, kata ulama. Cuma dalam waktu yang lebih spesifik, ia menyebutkan betapa bagaimana ilmu itu datangnya daripada huraian ilmu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla wa'ala, iaitu perkara yang datang daripada Al-Quran. Maka benar seperti mana yang disebutkan oleh Syahid Syekh Ramadan Al-Buti, betapa baginda Nabi SAW itu didatangkan dengan tugasan yang utama, iaitulah 3 tugasan utama, yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim, dan yang ketiganya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi SAW diutuskan untuk menyampaikan 3 tugasan besar, iaitu membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana dia sampaikan ayat tersebut, tujuannya pada perkara yang pertama selepas pada itu adalah wa yuzakkihim, iaitu untuk menyucikan, mengeluarkan segala jenis bentuk ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersarang dan bersangkar di hati dan jiwa. Dan yang ketiganya adalah menyampaikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah. Seluruh pembabitan perkara ini termasuk dalam kalangan ilmu tentang ad-din. Dan
Perkara ini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi, qabdul ilm. Pada kalimah ini disebutkan tentang diangkatnya ilmu ataupun dicabutnya ilmu itu, ia berlaku tidak secara mendadak, tetapi ditandakan dengan kematian para ulama satu demi satu, sehinggalah umat kehilangan sumber rujukan. Tidak ada lagi panutan ataupun tempat rujuk yang boleh dijadikan sebagai orang untuk mencerahkan segala jenis bentuk permasalahan. Dan kemudian kata Imam An-Nawawi, kesannya adalah bila tiada lagi ulama, orang jahil akan mula mendakwa dirinya sebagai berilmu, diberikan kedudukan, dan mereka adalah orang yang berisiko menyebarkan dan menyampaikan fatwa-fatwa sesat. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan betapa bahawa pemeliharaan ilmu bergantung kepada kewujudan para ulama, al-alimin al-amilin, iaitu ulama yang menjalankan setiap daripada ilmu yang dia pelajari. Dia ada al-alimin tetapi tidak mahu melakukan ataupun menjalankan ilmu yang dia ada. Nak abang berkenaan alimin ramai, tapi al-alimin al-amilin yang ni sukar. Orang yang menyampaikan segala syarah dan juga perkara daripada Quran dan hadis, dan orang tu juga yang melakukan setiap apa yang disampaikan, dia keluarkan diri dia daripada lima yaqulu ma la taf'alun. Itu adalah satu perkara yang begitu besar tetapi sukar untuk ditemui di kalangan para ulama. Bahkan kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, fa iza zahaba al-ulama zahaba al-ilm lianna al-ilm innama yu'khadhu min afwahu al-ulama. Apabila para ulama pergi merujuk kepada wafat, maka hilanglah ilmu tu. Ilmu tu pun akan pergi sekali, kerana ilmu itu diambil daripada lisan para ulama. Menjelaskan juga bahawa kejahilan yang merebak disebabkan ramainya orang jahil memberikan fatwa, bukan kerana kurangnya kitab, tetapi tiada guru yang faqih yang betul-betul mencermati dan memperhalusi setiap daripada elemen dan juga struktur kerangka disiplin ilmu. Antara lain disebutkan Al-Hafiz As-Sayuti dalam syarahnya tentang hadis ini, beliau menekankan betapa tugas menuntut ilmu mestilah dilakukan secara talaqi. Ini pendapat Al-Imam As-Sayuti dengan para ulama, dan itu adalah merupakan satu fardu kifayah yang besar. Jika umat Islam abaikan peranan ulama, maka yang akan mengambil tempat itu di dada dan di dalam hati masyarakat umat adalah kejahilan. Dan mereka inilah yang akan mula dirajakan, dan mereka inilah yang mula akan diangkat sebagai pemimpin umat, dan ia merupakan bentuk fitnah akhir zaman. Antara lain disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabi dalam kitab Asyaratus Sa'ah. Dia juga meletakkan betapa situasi tentang pengangkatan ilmu ini, selain daripada diangkatnya ilmu pada kedudukan wafatnya para ulama ataupun kematian para ulama, matinya para ulama dekat situ adalah satu perkara yang merujuk kepada masyarakat di satu zaman sudah tidak lagi mahu merujuk kepada ulama dalam perihal-perihal yang besar, dan mereka memilih orang-orang yang kecil ataupun orang yang tidak menekuni ilmu untuk ditanya pada bab berkenaan dengan hukum dan sebagainya. Akhirnya situasi itu dan juga tabiat itu menyebabkan institusi ulama menjadi kusam dan akhirnya tenggelam dan tidak dihiraukan. Cuma yang peliknya, bila kematian ulama, semua pakat duk pulun bubuh dalam status telah pun berpulang ke negeri abadi seorang ulama tua. Tanya dekat dia, pergi jumpa tak masa hidup? Haram tak pun. Kawan tu duk main turun mengajak merata tempat, tak pernah pergi pun. Tapi bila meninggal dunia, barulah nak diceritakan habislah kita, hilang sebutir mutiara. Dan situasi itu diteruskan dengan keadaan masyarakat kita hidup pada satu fasa yang Nabi SAW sebutkan sudah tidak lagi mahu untuk menyantuni para ulama yang ada. Dan akhirnya institusi ini akan mundur dan dia akan tenggelam, dan orang lebih suka untuk berusaha menjadikan ulama itu dikenang dan diingat selepas ketiadaan mereka. Bagaimana kita melihat pengajaran daripada hadis ini yang telah disebutkan oleh Abu Yahya Fahmi Zamzam pada keterangan itu? Dia sebutkan betapa
Kalau ada peribahasa mengatakan patah tumbuh hilang berganti, ia tidak terpakai kepada para alim ulama. Tak terpakai pada alim ulama. Abu Yusuf Fahmi Zamzam selalu ulang benda ni. Dia kata kalau benda lain hilang ataupun mati, boleh ada ganti. Pemain bola ke, penyanyi ke, pelakon ke, apa pun kalau hilang, dia boleh jadi cari lagi pengganti dia. Tapi kalau ulama, kita hilang satu institusi besar, walaupun dia adalah satu manusia, tapi kita hilang banyak benda. Dek kerana yang pertama adalah keilmuannya, yang keduanya adalah dek kerana cara dia dalam menyampaikan ilmu, usaha dia yang gigih untuk menyantuni anak murid dia, dan cara dia dalam menerima dan juga menjawab setiap persoalan daripada apa yang diangkat dan ditanya kepada dia. Dan benda tu takkan boleh ada pada mana-mana orang, melainkan hanya pada orang-orang tertentu itu sahaja, iaitu di kalangan para alim ulama. Kerana itu, apabila satu orang ulama meninggal dunia dan pemergian dia itu pastinya tidak dapat diganti oleh mana-mana orang yang lain. Kalaupun ada pengganti, mungkin dia cuma mewakili hanya daripada beberapa elemen tertentu. Mungkin elemen keilmuannya, tetapi tidak pada akhlaknya. Mungkin juga pada akhlaknya, tetapi tidak rajih, tidak kuat, tidak tekun pada keilmuannya. Mungkin juga pada keilmuan dan juga akhlaknya, tetapi tidak pada nilai keturunan dan juga santunannya. Itu adalah apa yang kita sebutkan sebagai satu ulama, itu adalah satu institusi. Dan sebab itu bagaimana ulama ini mereka hilang dan sulit untuk dicari ganti. Sehinggalah sampai nanti satu masa di atas muka bumi ini tidak akan ada lagi ulama yang memang benar-benar ulama. Yang ada cuma diikat pada tebal nipis sijilnya, yang hanya diikat hanya pada lantang lancang suaranya, dan tidak lebih daripada itu. Sedangkan pengisian, pembinaan watak, jati diri satu entiti manusia bernama ulama ini, dia mewakili daripada apa yang disebutkan warasatul anbiya. Dia adalah satu orang yang membumikan maksud pewaris kepada para nabi. Dan setiap daripada kita akan melalui situasi itu, dan keadaan yang paling hujung adalah bila mana dunia sudah tidak lagi duduk dalam keadaan memberikan kebaikan dek kerana hilangnya para alim ulama ini. Dan manusia pada waktu itu sudah tidak lagi mementingkan segala jenis nilai untuk beradab dengan orang-orang yang dipanggil sebagai alim ulama. Dan macam mana pembunuhan karakter para ulama di waktu kini begitu rancak dan begitu galak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan antara lain disebutkan bila mana ulama sudah lagi tidak ada di atas muka bumi ini, semua benda yang ada sudah tidak lagi bernilai. Bagaimana nak memahami satu-satu perkara dan perihal. Dan ulama ni dia beza dengan apa nama, bukan nak merendahkan ataupun nak membanding burukkan, tidak. Kalau kata tok guru silat, dia ajak, ni cerita bab silat sajalah, dia nanti ajak buah, dia ada simpan juga buah kunci. Setuju tak? Kau tak setuju? Dia bagi ajak buah buka ni, buah buka tu, nanti main satu, ada juga satu buah yang dia pegang. Kita duk ajak orang masak, ada benda hak kita simpan, secret recipe tu. Kalau kata kita pandai duk buat dua-dua, ada benda yang kita duk simpan dan kita tak lepas benda tu bagi habis. Yang tu pun kata ulama, bila mana kita bincang, dia kata sampai tahap macam tu pun, dalam bab benda makan pun kadang-kadang, dia ulama ni satu lagi takrifan dia adalah orang yang pakar dalam setiap bidang yang dia ceburi. Sebab tu kalau kita sebut satu orang tu dia pomen harita, maka dia adalah orang yang dipanggil ulama juga, sebab dia pandai pomen harita. Tapi jangan nak bawa kitab pergi dia suruh dia pergi hurai. Ni bab harita lah. Ada orang yang pandai masak, dia juga ulama. Sebab tu saintis itu juga digelarkan sebagai ulama, walaupun dia bukanlah daripada kalangan orang yang kita sebutkan memahami konsep agama. Cuma sampai ke hari ni, kehilangan itu walaupun bukan lagi pada tahap ad-din, kita dah rasa dah satu benda yang besar. Kalau kata dulu kita duk makan makanan yang sedap, mak kita duk masak, bila mak kita tak ada, tak jumpa dah makanan dah. Kan? Ada mak menekan kita pandai buat kuih karah. Tahun ni tentu dia meninggal dah, boleh makan kuih karah dah. Kalau makan pun dia nanti bunyi pun takkan sama dengan hak yang mak menekan dia buat. Pasal apa? Sebab resepi tu, sebab rahsia tu disimpan. Tetapi untuk kita angkat pada bab agama ni tidak.
Agama bila mana satu orang ulama yang disebutkan ulama agama ini, apabila dia menyampaikan sesuatu, adalah susah untuk dia tidak menepati pada 4 sifat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Iaitu dia mestilah tabligh. Dia mesti menyampaikan, tidak ada sembunyi dah. Dia tidak akan menyimpan rahsia dan sebagainya. Sebab sifat dalam beragama, dia kena ikut apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila Nabi berdiri pada sifat amanah, tabligh, fatanah, sidik, maka kita yang duduk ikut Nabi SAW juga kena usaha sampai ke tahap itu. Dan orang yang benar-benar memahami situasi bagaimana nak melakukan setiap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, tak lain tak bukan, mereka adalah orang yang disebutkan sebagai di kalangan para alim ulama. Dan kemudian Fadilatul Syekh Buya Syekh Fahmi Zamzam juga menyebutkan yang lebih teruk dan lebih buruk daripada itu adalah bukan takat bab kewafatan ataupun kematian para ulama, bukan takat dihilangkan ilmu ad-din itu, tetapi yang lebih buruk dan lebih teruk, tidak ada satu pun usaha di kalangan masyarakat umat dengan tukus lumusnya, dengan hempas pulasnya, untuk memastikan generasi seterusnya memiliki ulama-ulama yang mantap dan kompeten. Tak ada usaha. Kenapa disebutkan begitu? Pada satu fasa perjalanan masyarakat kita, kalau kita sebutkan, anak kita mengaji, kalau dulu ada UPSR, dia dapat contoh 5A. Kita nak hantar pergi pondok ke, nak hantar pergi sekolah bak selama penuh? Jawab dalam hati. Jangan duk bak ikut kuat nampak sangat, kan? Kita akan dapati masyarakat kita yang cerdik-cerdik ni, kita nanti pergi hantar dekat sekolah yang tu, jenis lagu tu. Dia pergi hantar sekolah asrama penuh, dia pergi hantar MRSM, dia pergi hantar sekolah menengah kebangsaan agama, dia pergi hantar sekolah-sekolah sains. Tapi yang pergi hantar sekolah pondok, hak mana? Hak dapat 5A ke? Hak tak dapat 5A? Hak dapat 5E pergi hantar mana? Hak ni yang duk pergi hantar pondok. Sampai Abu Syekh Fahmi Zamzam berulang kali dia kata, duk jumpa dengan waris ni, anak dia mai, dia bawa anak dia mai, dia kata anak ni mengaji tak boleh buat apa dah, mengaji kuih. Tu yang main hantar pondok, kok-kok lah tok guru boleh tolong buih. Hang ingat hang seorang. Kira tok guru ni kira kerja dia buih lah. Habis tu bila nak mengaji, ambil kepala kawan tu buih, ambil kepala kawan tu buih. Yang pi tu pula jenis geng-geng katipang ni, geng-geng buragas. Tahu? Hak jenis bekas jarum daripada day sampai ke dagu. Hak jenis buah, hak jenis ketegak, hak jenis kahak. Hak tu yang pintak pondok. Jadi pondok pada asalnya menjadi institusi nak melahirkan ulama, lah kali jadi WWE situ. Dia jadi UFC, dia jadi reunion jenis-jenis kahak sedunia. Dan macam mana ruang para guru yang duduk di pondok nak mewujudkan satu kelahiran semula barang mungkin para ulama yang boleh menjadi mata rantai menyambung legasi dakwah dalam negara maupun negeri. Dan mentaliti ni tak boleh diubah. Kenapa tak boleh diubah? Sebab kita yang telah pun diubah ratus tahun sebelum tu. Kalau kita flashback balik daripada waktu sekarang ni, barang mungkin kita patah balik dalam masa kurang daripada 200 tahun. Di zaman sebelum daripada penjajahan yang berlaku yang terakhir, iaitu British dan juga Jepun ini, di waktu itu ulama duduk dalam satu kedudukan yang dimuliakan, dan kehebatan mereka tidak boleh ditolak dan tidak mampu untuk digertak, kerana mereka adalah orang yang menyampaikan dan mereka juga adalah orang yang membumikan apa yang disampaikan. Yang ni kita sebut dan kita bongkar berkenaan dengan ulama-ulama terdahulu, sebagaimana Syekh Daud Al-Fatani, Abdul Salman Al-Palimbangi, K. Haji Mas'ud daripada Makassar. Mereka ini adalah orang yang digelarkan sebagai ulama. Dia meniupkan semangat jihad, dan mereka adalah orang yang berdiri di dalam ketumbukan tentera mujahidin dan duduknya di barisan depan. Macam mana keadaan masyarakat pada hari itu? Mereka bersama dengan ulama, kerana anak-anak mereka disantuni oleh para ulama. Macam mana anak-anak mereka boleh disantuni oleh para ulama? Sebab mereka menyerahkan seluruh watak pembinaan satu-satu anak yang mereka ada di tangan para alim ulama. Dan situasi itu telah pun diubah dengan drastik bila mana datangnya kelompok-kelompok yang kita sebutkan sebagai barang mungkin kolonial ataupun segala jenis bentuk penindasan ideologi yang akhirnya menyembamkan kita dan menjahanamkan kita melihat pondok-pondok ini hanya di sebelah mata, dan usaha untuk buat benda tu tidak diangkat
Bahkan setiap daripada kelompok-kelompok yang menjuarai pimpinan senantiasa berusaha dengan keras untuk menidakkan kedudukan pondok yang ada. Walaupun dalam waktu yang kekinian ini baru mungkin ada sedikit usaha, tetapi kalau tuan-tuan tengok daripada dulu sampailah ke hari ini, pondok itu hanya dijadikan sebagai tempat, satu, nak pergi hantar anak-anak hak buah, nombor dua, untuk pergi hantar biung goreng hak mana tak habis, nombor tiga, kalau kata ada nak buat tali kubur baru pergi cari hak tu lah. Lepas pada tu, lebih pada tu tak wujud. Dan inilah mentaliti kita yang akhirnya memakan diri kerana kita tidak lagi punya ulama untuk menebarkan dan juga menyampaikan ilmu. Bahkan disebutkan oleh Abu Jahal Fahmi Zamzam, bagaimana pondok-pondok dan madrasah ini perlu untuk mendapat perhatian daripada cendekiawan. Maksudnya, bila kita ni cerdik dah, kalau kita boleh faham dan kita boleh tahu situasi ni, usaha kita adalah mempersiapkan anak-anak dan kalau boleh hantarlah ke pondok-pondok untuk buat pengajian. Tak kiralah tahfiz ke, tak kiralah pondok umumi ke, tak kira kita buat pondok turath dan sebagainya, silakan. Cuma benda tu jangan di skeptikkan ataupun kita kecilkan minda kita. Oh, pondok ni dia nak kena mula umur sekian-sekian, habis sekian-sekian. Ada ramai di kalangan sahabat kita, bila dulu dia tak masuk mengaji pondok, tapi bila dah habis dah pengajian yang konvensional, pengajian yang dia belajar engineering dan sebagainya, kemudian mereka bersuhbah, mereka ambil balik pengajian pondok. Ada ramai. Bahkan dekat hari ni pun kita duk jumpa puluhan orang jugalah yang dah duduk dalam keadaan bekerja, jadi engineer, ada yang jadi arkitek, ada pensyarah kali pun. Mereka ambil kos yang mereka ambil ruang cuti tertentu untuk pergi mengaji di pondok-pondok. Sebab benda-benda ni bukan bab ilmu tu saja yang penting, tetapi macam mana nak menyantuni para ulama di waktu mereka masih hidup. Ia adalah satu keberkatan dan juga kebaikan yang hari ini masa kita hidup kita tak akan nampak, tapi selepas daripada kehilangan mereka barulah kita akan nampak. Dan kemudian antara lain disebutkan dalam satu perkara yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi pada syarah Sahih Muslim, dia sebut hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW yang disebutkan pada kalimah innallah la yantazi'ul ilm intaza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilm yaqbidul ulama hatta iza lam yabqa aliman ittakhazan nas ru'usan juhala fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu, adalah dengan menyatakan betapa yang dimaksudkan dengan mencabut ilmu itu, dia bukanlah berlaku secara mutlak dan bukan menghapusnya daripada dada hati orang yang menghafal ilmu, tetapi dimaksudkan adalah orang-orang jahil menghukum, menetapkan dan memutuskan hukum dan dengan kejahilan tersebut sehingga mereka sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Imam Nawawi pada syarah dia juga menyatakan yang dikatakan dicabutnya ilmu itu sebab ilmu itu tidak ditemui kerana orang jahil mula berfatwa, dan disebabkan banyaknya fatwa-fatwa yang dibuat oleh orang-orang jahil, maka ilmu yang sebenar tidak diambil oleh masyarakat pada waktu itu, dan akhirnya dia tenggelam, dia mendiam dekat situ dalam keadaan tak ada siapa pun yang boleh rongkai. Dan dimaksudkan ilmu ini secara mutlaknya di kalangan para ulama ketika membahaskan hadis ini, semuanya mereka mengatakan ia adalah ilmu tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW yang diwarisi daripada para Nabi dan para ulama, adalah satu perkara yang disebutkan pewaris para Nabi. Dengan lenyapnya para ulama, maka lenyap jugalah ilmu tentang Quran dan juga Sunnah. Bahkan Sunnah itu berada dalam keadaan mati, kemudian muncul bid'ah dalalah dan kejahilan akan bermaharjalilah. Adapun ilmu tentang dunia bukan dimaksudkan dalam hadis-hadis tersebut, dan pandangan ini diletakkan pada dasar kenapa ilmu itu bukan ilmu dunia, sebab pada sambungan hujung hadis itu dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu, lalu mereka ditanya kemudian mereka memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Kata Imam Nawawi, kalau benda ni dalam bab ilmu dunia, maka tidak perlu kepada fatwa, sebab ilmu agama saja yang terikat pada santunan fatwa dan juga kerangka fatwa.
Sedangkan kesesatan itu juga kata Imam Muslim dalam Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dia kata sedangkan kesesatan itu hanya terjadi kerana juhala, kerana kejahilannya terhadap ad-din. Ulama yang sebenar adalah ulama yang mengamalkan dan menerapkan ilmu, mengarahkan dan menunjukkan umat ke jalan yang lurus dan juga petunjuk. Kerana ilmu tanpa amal tidak ada faedahnya, bahkan menjadi bencana bagi pemiliknya. Dan disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dengan lafaz pada sambungan hadis tersebut, dan amal akan menjadi kurang. Dan dalam waktu yang sama Imam Az-Zahabi bila mana dia menyebutkan tentang hadis ini, dia mengatakan segolongan ulama berkata, dan mereka tidak diberi ilmu melainkan hanya sedikit. Sekarang tidak ada yang tertinggal daripada ilmu-ilmu yang sedikit itu melainkan sedikit sekali yang ada pada orang yang jumlahnya sedikit. Alangkah sedikitnya orang yang mengamalkan ilmu yang sedikit itu. Semoga Allah mencukupi kita, dan dialah sebaik-baik pengurus dalam Tazkiyatul Huffaz. Imam Az-Zahabi, anak murid kepada Imam Syafi'i, di zaman dia habaq kata ilmu tu dah tinggal sikit. Ulama yang faham ilmu tu juga sikit, dan kita pula sikit yang pergi mengaji ilmu yang sikit tu. Di zaman berapa ratus hijrah dulu dah disebut dah, kata ilmu tu dah tinggal sikit. Yang sampai dekat kita ni sekedar. Sebab tu bila sebut kata benda yang kita jumpa hari ni pun, banyak perkara yang sebenarnya telah ditemui para ulama tetapi tidak dilazimi oleh masyarakat kita, dan akhirnya kebaikan itu dihirup oleh kelompok yang tidak beriman. Itu kita angkat bicara berkenaan dengan cendekia-cendekia lama, baik di kalangan di zaman Abbasiyah terutamanya. Mereka adalah orang yang begitu terkedepan dalam merintis setiap daripada ilmu yang diangkat menjadi teknologi dan sebagainya pada hari ini. Tetapi di mana hilangnya masyarakat kita? Salah satu alasan adalah pembantaian ke atas kerajaan Abbasiyah 1258. Kerana Baitul Hikmah yang dibakar, kitab-kitab utama dengan syarahannya sudah tidak ada lagi dalam milik umat Islam pada waktu itu. Dan sebahagian lagi mengatakan ilmu itu dicuri dan dibawa ke tempat yang lain. Bahkan dalam situasi yang serupa juga, masyarakat kita pada satu hari, pada satu ketika, bila mana sudah mendapat kemudahan dalam melakukan satu-satu perkara, maka kebiasaan dan juga keilmuan tentang perkara-perkara yang lainnya mereka tinggalkan. Kerana itu para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling faham di kalangan umat ini. Kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in, kerana mereka adalah sebaik-baik generasi seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW, khairun nas qarni summa alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku, dan kemudian orang yang sesudah mereka, dan kemudian orang yang sesudah daripada mereka lagi. 300 hijrah. Ni kita nak masuk 1447. Maknanya kita dah lari 1100 itu lebih daripada kelompok generasi yang terbaik. Dan generasi terbaik inilah yang menjadi orang meletakkan perjalanan masyarakat Islam berada dalam kedudukan yang paling gemilang di waktu mereka masih hidup. Dan mereka lah orang yang punya kemampuan untuk menghuraikan setiap apa yang ditandakan oleh Nabi SAW, kerana mereka masih lagi ada jalur itu. Tabi'in, kemudian pergi pada sahabat. Mereka dapat terus contoh daripada Nabi SAW melalui jalur itu. Dan ilmu tentang ad-din ini akan sentiasa berkurang, dan kebodohan akan sentiasa bertambah, sehingga orang tidak tahu lagi apa-apa yang difardukan oleh umat Islam, difardukan oleh Islam. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an meriwayatkan katanya, Rasulullah SAW bersabda, yudrasul Islam kama yudrasu washiyu thawbin hatta la yadri ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wa yusra ala kitabillah fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu ayah wa yabqa tawaifu minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuzu yaqulun adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimat yaqulun la ilaha illallah. Satu hari Huzaifah meriwayatkan daripada satu hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, akan hancur Islam ini seperti hancurnya kain perca yang sudah lama. Maksudnya dia akan rapuh dan dia akan recai lagu tu je. Sehinggalah menyebabkan pada satu fasa dan satu masa, hatta la yadri ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun, sampai ketika orang Islam yang namanya Islam sudah tidak tahu lagi apa yang dinamakan sebagai puasa,
Dia mengaku kata dia puasa, tapi haram dia tak tahu puasa tu apa. Dia mengaku kata dia tu puasa, tapi dia tak tahu apa kesan puasa. Dia mengaku kata dia puasa, tapi dia boleh buat main-main dengan ibadat puasa. Cerita berkenaan dengan setiap daripada syarat sah dan sebagainya, rukun puasa dan sebagainya, masih lagi duk kelang kabut. Bayang nak kelang kabut tak kelang kabut. Tiap-tiap tahun bila main bulan Ramadan, setuju ataupun tidak, masuk saja satu Ramadan, pakat duk, bukan berkeli, pakat duk share berkenaan dengan niat puasa sebulan dengan niat puasa hari-hari. Meja ni pun takkan pernah berhenti daripada perbincangan bab tu tentang puasa. Sedangkan kalau ikut dalam takrifan yang lebih utama, Rejab dan Syakban adalah medan untuk bergelanggang menyambut ketibaan Ramadan. Tapi bila masuk Ramadan tu lah barulah yang akan disampaikan, niat puasa ni boleh sebulan, niat puasa ni kena tiap-tiap malam. Sampai ke sudah tak tahu. Hak yang duk ada ni pun semua dia kata dia cuma ingat dan dia cuma buat apa yang ahli keluarga dia buat. Habis tu kalau adik-beradik ahli keluarga jadi mengaji kuih, dia pun serba. Kan? Kalau kata kuih elok sikit, kuih ketayap. Kalau kata tak elok sikit, pakai ranak lagu tu ya. Puasa ikut suka. Sebab tu sampai ke tahap kata Nabi, orang sudah tidak lagi tahu apakah itu puasa. Wala salatun, begitu juga dengan salat. Wala nusukun, begitu juga dengan haji dan sedekah. Dan kita undur dulu ruang untuk diberikan kepada syiar azan, dan kita akan kembali selepas daripada ini insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu
Baik. Saya mohon untuk direjokkan bina salat isyak kita pada malam ni bagi menghabiskan perkongsian hadis keempat kita, insyaAllah. Sebab tu Nabi SAW menyatakan betapa Islam akan hancur seperti kain perca yang buruk, sehingga sampai ke tahap bila mana kehancuran itu berlaku, tidak ada lagi orang yang tahu apakah itu puasa, solat bukan lagi penanda keislaman seseorang, wala nusuk, haji sudah tidak lagi berlaku, dan juga wala sadaqah, dan tidak juga pada apa yang disebutkan sebagai zakat. Wa yusra ala kitabillah fi lailatin, dan diterbangkan kitab Allah pada satu malam, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di bumi satu ayat pun. Peristiwa berkenaan dengan hilangnya ayat Al-Quran ni, dia menarik minat para ulama. Sebagai contoh yang disebutkan ini adalah daripada Ibnu Majah, disebutkan dalam Kitabul Fitan bab Zahabil Quran wal Ilm. Dia buat satu tajuk khusus betapa Quran ini akan hilang, dan benda tu berlakulah juga kan. Dia hilang, dia telefon dekat wartawan ambil gambar, dia kata Quran hilang pasal dimakan anak-anak. Punya lama dia tak buka Quran sampai habis, anak-anak tu jadi hafiz lah kan. Dia berjaya menghafizkan Al-Quran anak-anak belaka. Cuma bila disebutkan tentang Quran yang akan hilang, ulama bagi pandangan dua. Satu, memang nanti mushaf akan dibuka dan kosong, tak ada, dan dia boleh hilang pada waktu malam kerana kurangnya orang yang membaca Quran di waktu malam, yang merujuk kepada hujung pagi, iaitu waktu fajar. Aqimis salah fi duluki syams ila ghasaqil lail wa Quran al-fajr inna Quran al-fajr kana mashhuda. Sedangkan pada waktu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, yang baca Quran pada waktu itu banyak menyaksikan dan orang meninggalkan bacaan tu. Dan sehinggalah sampai ke satu tahap Quran itu dihilangkan dan dibuka mushaf kosong, tak ada apa. 6 atau 4 muka surat yang ada dalam rumah kita tu, bila kita buka tak ada apa. Yang kedua, yang ini lebih merisaukan, iaitu akan sampai satu masa dan satu ketika wa yusra ala kitabillah fi lailatin, juga merujuk kepada kata ulama, bila mana Quran dibuka, ayatnya ada, hurufnya ada, barisnya wujud, titiknya masih ada, tetapi tidak ada siapa pun tahu untuk membacakannya. Ta'ati. Dan ini adalah kerosakan dan kebinasaan yang paling buruk. Kalau tak ada tu lain, maka dia diikat pula nanti pada satu bab berkenaan dengan bila mana terbit matahari daripada barat, bagaimana pada waktu itu orang sudah tidak lagi mampu untuk membaca Al-Quran. Dan ini antara yang disebutkan sebagai penggubahan ke arah itu. Karena itu Nabi sebut, sehingga tidak ada lagi satu pun yang tinggal di bumi ini ayat daripada Al-Quran, dan tinggallah beberapa golongan manusia, wa yabqa tawaifu minan nas, daripada kalangan mereka Syekhul Kabir, iaitulah orang-orang tua yang sudah pun lanjut usia, dan mereka juga wala ajuz, duduk dalam keadaan yang melemah, mereka sudah pun renta. Yaqulun adrakna aba'ana, dan kami ini melihat kepada ibu bapa kami, dan kami dapati pada mak bapa kami ala hadhil kalimat, kami cuma tahu satu lah. Mak bapa kami dulu masa mereka hidup, mereka suka sebut benda ni, yaqulun la ilaha illallah. Kami cuma tahu kami ni Islam sebab mak bapak kami dulu mereka duk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu di akhir zaman dia akan mai benda ni. Bukti tanda satu orang Islam dia tak tahu apa benda, yang dia tahu cuma la ilaha illallah. Maka bila Sayyidina Huzaifah dia sebutkan benda ni kepada para sahabat, ada satu orang nama dia Silah. Silah ni adalah satu orang periwayat pada hadis ni. Maka dia tanya dekat Huzaifah, apa gunanya kalimah syahadah kalau orang tu dia tak tahu pun solat, dia tak tahu pun puasa, dia tak tahu zakat, dia tak tahu haji, apa guna kalimah tu? Maka Huzaifah tak jawab kali pertama. Kali kedua dia tanya lagi, apa guna kalimah la ilaha illallah kalau dia tak tahu satu benda pun tentang pembinaan watak Islam, bunyanul Islam ala khamsin, dia tak tahu benda tu. Sayyidina Huzaifah berpaling wajahnya, tak mau menjawab. Kemudian kali ketiga dia asak Sayyidina Huzaifah dan ditanyakan soalan yang sama, apa gunanya la ilaha illallah kalau dia tidak mengetahui apakah itu siam, apakah itu salah, apa itu nusuk dan sedekah, zakat, puasa, haji, solat, tak tahu apa guna dia punya kalimah la ilaha illallah. Maka jawab Huzaifah untuk kali ketiga bila mana ditanya, wahai Silat, sesungguhnya kalimah la ilaha illallah inilah yang akan dapat menjamin dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai pada kita kisah
berkenaan dengan baginda Nabi SAW bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala menyatakan irfa' ra'sak, angkat kepala kamu wahai Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, masukkanlah ke dalam syurga mana-mana orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Siapa-siapa ucap kalimah la ilaha illallah masuk syurga, walaupun pada waktu hidup dia tidak menjalankan, dia tidak tahu dan dia tidak memahami satu apa pun pembinaan watak Islam itu. Dan Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan Al-Quran yang ditandakan yang akan dicabut daripada kamu itu, iaitu akan tiba satu malam seluruh daripada ayat Al-Quran ini akan diterbangkan, sehingga berterbangan ayat ini meninggalkan alam dunia ini sampailah lenyap dia juga daripada hati manusia. Dan manusia yang menghafaznya, manusia yang mengingati Al-Quran juga berisiko untuk berhadapan dengan situasi ini, sampailah ke tahap tidak ada lagi yang tinggal di muka bumi melainkan orang-orang yang sudah berada dalam kedudukan jahil dan tidak lagi mampu untuk mengucapkan kalimah daripada Al-Quran, tak mampu lagi untuk membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu apa yang lebih besar daripada ini adalah tidak akan disebut lagi lafaz Allah di muka bumi. Hal itu sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, baginda Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allahu. Nabi sebutkan tidak akan datang kiamat nanti daripada la ilaha illallah itu sampai last nanti keturunan yang akan bersambung di bawah dan di hujung dia, mereka tak jumpa ada la ilaha illa, tak ada. Mereka cuma nampak dan mereka cuma tahu Allahu Allahu. Situasi yang sama juga. Apa bukti kamu Islam? Mereka cuma sebut Allahu Allahu Allahu. Dan itu antara benda yang dinyatakan dalam Sahih Muslim yang dimuatkan dalam Kitabul Iman, bab Zahabil Iman akhir zaman. Ibnu Katsir pula memberikan satu pandangan berkenaan dengan hadis ilmu agama akan beransur hilang ini pada dua kedudukan. Maknanya yang pertama pada bab berkenaan dengan diangkatnya Al-Quran, terangkat dan juga dicabutnya ilmu itu, tidak ada lagi orang yang tidak ada lagi orang yang menginginkan kemakrufan, bahkan tidak ada lagi orang yang mengingkari kemungkaran pada fasa tu. Tak ada siapa lagi yang ambil tahu tentang benda-benda maksiat dan orang buat tak tahu tentang kemaksiatan. Bahkan mereka juga tidak langsung berusaha untuk melarang orang lain melakukannya. Pengertian ini diambil daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, sehingga tidak lagi diucapkan Allah Allah, sebagaimana pula yang tertera adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka pada waktu itu hanya tinggal orang-orang bodoh yang tidak mengerti kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran, orang yang tidak langsung mengetahui mana satu baik, dan mereka juga adalah orang yang memilih untuk tidak menyalahi kemungkaran. Mereka adalah orang yang senantiasa terbuka dan juga menerima kemungkaran itu adalah satu perkara yang boleh dilakukan kerana kebodohan mereka. Bila sebut kata benda yang pertama itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Fitan wal Malahim. Yang kedua disebutkan oleh Ibnu Katsir, sehingga lafaz Allah tidak disebut lagi di muka bumi dan tidak lagi dikenal nama itu, maka akhirnya terjadi perkara tersebut adalah pada zaman yang sudah rosak nilai kemanusiaannya dan manusia berada dalam keadaan luluh etika kehidupan mereka, dipenuhi dengan nuansa kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan berada di kemuncak yang begitu digemilangkan. Dan kita sedang melalui situasi yang menjurus ke arah itu. Sebab hari ini bila sebut berkenaan dengan dalam apa-apa keperluan ilmu, maka ada orang saja yang meninggalkan majlis ilmu, orang tidak mahu bersuhbah dengan para ulama, orang meninggalkan institusi pengajian dan sebagainya, dan mereka lebih memilih cara jalan yang lebih cepat dan lebih segera untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang ada. Sedangkan para ulama dulu, kalau kita nak tengok balik sebagai contoh, Al-Imam Bukhari, dia adalah penulis kitab Sahih Al-Bukhari, dia yang susun, dan dia juga sebut dalam satu perkataan dia kata yang ada dalam Sahih Bukhari ini adalah sebahagian daripada seluruh hadis, dan dia tak masukkan puluh ribu hadis dalam Sahih Bukhari. Dan kalau dia kata dia masukkan puluh ribu hadis tersebut, maka akan berlaku perkara yang lebih berat, kerana dia perlu pada pencerahan yang cermat dan rapat oleh ulama. Dia mula menghafaz hadis sejak usia dia 10 tahun, Imam Bukhari.
Ketika usia dia 16 tahun, dia bermusafir sampailah ke Mekah dan juga Madinah. Kemudian dia terus pergi ke Syam dan juga Mesir, Kufah, Basrah dan juga Baghdad. Dalam penetapan jumlah hadis yang dihafaz oleh Imam Bukhari, sebahagian menyatakan dia telah menghafaz 600,000 hadis beserta dengan sanad dan lengkap dengan segala ilmu alat keperluan untuk mencermati setiap 600,000 hadis tersebut. Begitu juga dia pernah diuji oleh ulama Baghdad pada satu ketika, dibawakan di depan dia 100 hadis yang disusun semula dengan sanad yang diputar-putar. Sanad ni tahu nak sampai kepada Nabi SAW. Sanad tu lepas kali pergi letak di bawah, hak ni letak atas, dan kemudian dia betulkan balik semua satu persatu 100 hadis tersebut, membetulkan balik sanadnya, dan juga hafazan itu menyebabkan ulama di waktu tersebut mengagumi kehebatan Al-Imam Al-Bukhari dan bagaimana dia bersuhbah bermula dengan para alim ulama. Bahkan kata-katanya, ma adkhalat fi kitabi hadha illa ma sah wa taraktu minas sahih khasyah al-italah. Aku tidak memasukkan dalam kitabku ini melainkan yang sahih, dan aku tinggalkan banyak yang sahih kerana takut terlalu panjang. Dalam Sahih Bukhari itu pun ada banyak lagi hadis yang sahih juga tapi tak dimasukkan. Bukan sebab dia menyembunyikan, sebab terlalu panjang. Nak masukkan nanti dia akan mungkin pada faham satu orang guru ini, Imam Bukhari ni, takut dia jadi beban ilmu. Bila orang tengok kitab tebal besar sangat, mengaji pun main malam tu lah. Lepas tu bila ada orang main duk abang kata, Ustaz kitab ni, kitab apa? Riyadhus Salihin P. Dia punya tebal tu boleh hentak pala besar. Lepas tengok kitab tebal lagu tu ranak awal. Lepas tu main dekat Al-Muhtadin, kita bawa kitab ayang tak bayar RM10 pun. Kan? Halus nipis siang lagu tu ya. Tu pun baru hadis keempat. Duk ada lagi 40 lagi. Tak nak habis. Imam Muslim antara ni, penyusun Sahih Muslim. Dia adalah satu orang yang hidup sezaman dengan Imam Bukhari. Dalam cerita kisah dia berguru dengan lebih 220 orang ulama. 220 orang ulama. Berguru dia ni sampai ulama-ulama ni kenal dia dan tahu dia. Kita mengaji duduk belakang tiang. Bukan di sinilah cerita Burkina Faso tu. Kan? Dia mengaji duduk belakang tiang sampai tok guru pun tak tahu dia siapa dia. Tapi dia main duk abang kata, saya mengaji, dia duk abang tapi tok guru tak abang pun. Yang ni tok guru abang. 220 ulama ni iktiraf dia. Kata dia adalah anak murid mereka. Termasuk juga yang dia mengaji adalah Al-Imam Al-Bukhari. Bila sebut kata Imam Muslim, dia adalah satu orang yang menguasai ilmu isnad dan dia amat memilih, dia sangat teliti dalam memilih sanad dan tidak mengulang-ulang hadis dalam kitabnya. Dan dikatakan dia pernah mengambil masa berbulan-bulan hanya untuk menyusun kitab sahih dia. Dia ambil masa yang berbulan untuk menyusun kitab Sahih Muslim yang hari ini tidak ada satu pun tempat di muka bumi yang tak sebut nama dia. Bahkan dia tak mati. Sebab tu kata ulama, orang yang duduk dalam kumpulan siddiqin, awliya, syuhada, mereka ni tak mati. Bukti tak mati sebab bila mana mereka meninggal dunia pun, kita tak panggil Allah yarham sahih, Allah yarham Imam Muslim. Pernah dengar? Kita pergi mengaji hadis, tadi dia tahu Allah yarham Imam Muslim pernah menyebutkan demikian. Tak ada. Dia akan sebut Imam Muslim umpama dia masih hidup. Sayyidina Umar, kita sebut Sayyidina Umar, kita tak sebut arwah, kita tak sebut Allah yarhamhu. Begitu juga dengan orang alim yang lain. Dan begitu juga lah kata ulama dengan orang yang terlalu jahat. Kita tak sebut apa nama arwah Abu Jahal, kita kata Abu Jahal. Kan? Kita tak sebut mendiang. Kelompok-kelompok tu kita sebut nama. Benda tu dia duduk dalam dua frasa. Jadi pilihlah nak jadi orang yang sentiasa hidup di bahagian mana. Imam An-Nasa'i hidup sekitar tahun 215 sampai tahun 303 Hijrah. Dia penyusun pada Sunan An-Nasa'i, salah satu kutub sitah yang diangkat pada masa kini. Dia mengembara ke seluruh dunia seperti Khurasan, Iraq, Hijaz dan juga Mesir. Sangat berani mempertahankan kebenaran, khususnya membela Ahlul Bait yang pada waktu itu senantiasa dirundung dengan segala jenis bentuk kecaman dan juga hentam kecam daripada kalangan masyarakat umat yang dia pernah berjumpa, dan pernah juga dipukul di Damsyik. Imam An-Nasa'i ini kerana mempertahankan kedudukan kemuliaan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada fasa 164 sampai 241 Hijrah. Dia adalah satu orang tokoh hadis yang terulung, berjalan kaki dari Baghdad ke Yaman. Baghdad di mana tuan-tuan? Iraq.
jalan kaki daripada Baghdad pergi ke Yaman. Untuk apa? Mengaji. Bahkan dia pergi ke sana tu dalam riwayat disebutkan hanya untuk mendapatkan kesahihan satu hadis. Imam Ahmad bin Hanbal daripada satu orang rawi bernama Abdul Razak As-Sar'ani. Dia berjalan punya jauh tu semata-mata nak ambil riwayat hadis tu ya. Dan dia pernah juga dipenjara dan diseksa kerana bab khalqul Quran, dalam bab berkenaan dengan makhluk, Al-Quran itu makhluk yang diperkenalkan oleh kelompok Mu'tazilah. Dan dalam rekod disebutkan dia menghafaz 750,000 hadis. Imam Malik bin Anas hidup pada sekitar tahun 93 sampai 179 Hijrah. Dia adalah penyusun karang kitab Al-Muwatta yang disusun oleh beliau selama 16 tahun. Dan dia adalah satu orang yang cukup menjaga adab dalam meriwayatkan hadis. Dan disebutkan, aku tidak pernah meriwayatkan hadis Nabi SAW, melainkan aku melakukan beberapa perkara, iaitu yang pertama, berada dalam keadaan suci, memakai pakaian terbaik, dan yang ketiganya berwangi-wangian. Dia juga menyebutkan, aku tidak akan pernah memulakan perkataanku ketika mana bertemu, bahkan dalam berhalaqah dengan anak muridku, melainkan kalimah pertama yang akan aku ungkap kalamkan adalah hadis Nabi SAW, walaupun hadis itu adalah hadis yang daif maupun hadis daif jiddan. Imam Malik, satu orang yang senantiasa mengangkat kemuliaan Nabi SAW, bahkan sampai ke telinga kita ketika mana dia sampai di Madinah, dia berhenti turun daripada binatang tunggang dan membuka padukanya, membuka kasutnya. Dan ditanya pembantu dia kenapa buka kasut, maka dia sebut, aku memuliakan orang yang berada di dalam tanah ini, iaitu Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat ini menyebutkan, dengan bukanya kasut, barang mungkin apa yang aku pijak adalah debu yang pernah menghinggap di batang tubuh Nabi SAW, ataupun debu yang pernah dipijak oleh baginda Nabi SAW. Antara perkataan dia yang masyhur, inna hadzal ilmuddin fazuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Dalam bab ilmu ni, kalau nak abang kata orang berilmu, ilmu tu adalah orang yang faham agama. Sebab tu yang tu disebutkan yufaqihu fid din, iaitu orang yang diberikan kebaikan. Kebaikan apa yang paling tinggi? Kebaikan dalam memahami agama dia. Maka lihatlah, kata Imam Malik, daripada siapa kamu ambil agama kamu. Ibnu Hajar juga disebutkan bermusafir selama 20 tahun. Imam Az-Zahabi, penulis Siyarul A'lam An-Nubala, berguru dengan beberapa tokoh, terutamanya Al-Mizi, dan sumbangannya dalam menapis perawi menjadikan beliau rujukan utama dalam ilmu rijal dan juga ilmu ilal. Imam Syafi'i ketika mana mencari satu hadis, dia berkelana untuk bertemu dengan orang yang dikatakan sebagai periwayat tersebut. Ketika berjumpa, Imam Syafi'i tengok periwayat hadis tu, dia sedang memanggil kuda. Kalau ikut riwayat, panggil kuda. Ada sebut kata unta. Dia panggil, dia nak ambil hadis pada kawan tu. Bila dia jumpa kawan tu dia nampak tengah duk panggil unta. Dia panggil kuda. Panggil kuda macam mana? Dia pegang tangan macam tu, kemudian dia tunjuk dekat kuda tu. Kuda tu mai. Bila kuda tu mai, dia buka tangan, tak ada makanan, terus dia pegang tali kuda. Dia tengok kawan tu buat lagu tu lah. Terus dia kata dia ni bukan satu orang yang boleh meriwayatkan hadis, orang yang tak cukup siqah, orang yang tidak ada apa yang disebutkan sebagai etika sebagai seorang periwayat hadis. Imam Syafi'i dia agak dia memang menekankan bab itu. Bahkan pernah satu ketika dalam riwayat disebutkan dia menaiki binatang tunggang. Dalam riwayat menyebutkan unta. Ketika mana dia berhenti di satu tempat dalam perjalanan dia nak mendapatkan hadis, dia pergi singgah dekat satu tempat untuk melapik perut, untuk makan. Dan ketika mana dia keluar, dia dapati unta dia berada dalam kawasan tanaman orang. Apa dia buat? Dia tinggal tu unta tu, sebab benda tu syubhah. Cuba kita kah? Kan? Ni yang kata keilmuan itu bukan datang daripada ulama semata-mata, tetapi al-ulama al-amilin. Dia bukan takat al-ulama al-alimin, tetapi al-ulama al-amilin. Jadi tuan-tuan, itu yang sempat kita kongsikan pada malam ini dalam bab berkenaan dengan beransur-ansurnya hilang akan keilmuan itu. Moga-moga Allah SWT jualah yang membukakan pintu kearifan, futuhal arifin. Allah Ta'ala jualah yang melimpahkan faham, burhan, bimbingan, taufik dan juga hidayah pada kita semua. Dan ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Secara jujurnya, pada kesimpulannya, nak menyebutkan adalah betapa ia bukan perihal tentang sikit banyaknya ulama', tetapi berapa ramai di kalangan masyarakat umat pada hari ini
mengakui dan punya alat penuh untuk memahami ataupun mengenal pasti ini adalah ulama ataupun tidak. Kita tak tahu nak kenal dia ni ulama ataupun tidak. Pasal kita pun tak mengaji dalam bab nak mengenal ulama. Pasal kita tak pernah bersubah dengan majlis ulama. Kita tak pernah nak menjerumuskan diri kita dengan segala jenis bentuk pengajian dan sebagainya. Maka kerana itu, selagi mana kita masih lagi hidup, maka usahalah. Ada ulama yang dulunya bermula pengajiannya pada ketika usia 70 tahun. Umur 80 boleh jadi mufti. Imam Abu Hanifah, dia mula mengaji kalau ikut riwayat umur dia 55. Dia mengaji sebab dia duk jual kain. Dia at-tijar, dia satu orang yang jual kain. Jadi orang duk tanya dekat dia bab agama sampai dia rasa dah tiba waktu untuk dia mengaji, dan dia mengaji sambil duk kerja. Kemudian disebabkan kefakihannya, akhirnya dia diangkat menjadi pendiri kepada mazhab pertama, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Barulah mai Imam Malik, barulah mai Imam Syafi'i, barulah mai Imam Hambali. Umur bukan dia punya penentu penghujung perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Ruang yang masih ada dalam kita ni adalah macam mana kita nak usaha untuk mendapatkan ilmu dengan kemampuan yang masih lagi tersisa. Jadi yang tu saja sempat untuk kita kongsikan pada malam ni. Selamat menyambut tahun baru hijrah yang ke-1447. Menandakan juga tahun depan cukup usia Nabi 1500 tahun. Nabi hijrah umur 53. Kalau tahun ni 1446 dah 1499 Nabi dilahirkan. Tahun depan dah masuk 1447, maka bersamaan dengan 1500 tahun dah Nabi dilahirkan. Maka kalaulah kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Latiful Ma'arif, dia kata setahun yang kita ada ni, masuk bulan Dzulhijjah, dia adalah waktu untuk refleksi diri, tengok potensi. 360 hari Allah Ta'ala bagi pinjam, banyak taat ke maksiat. Kalau banyak taat, bergembiralah dan mohon pada Allah moga-moga diistiqamahkan dan ditambah lagi kebaikan. Mungkin bagi cukup 360 hari penuh dengan ketaatan. Tapi kalau masih lagi ada yang terjerumus dalam lembah kemaksiatan, mohonlah kepada Allah moga diberikan bantuan dan dikeluarkan daripada khayal maksiat tersebut. Dan doakan saudara kita di Palestin, walaupun beliau mata masyarakat dunia menumpu pada kedudukan Iran yang melakukan serangan, yang hari ini pula kata ceasefire, kata tak ada ceasefire. Cuma fasa yang sama juga saudara kita di Gaza tak ada kurang banyak mana pun. Untuk kemarin dulu 120 orang yang syahid. Sebelum pada tu 217 orang pada hujung bulan 5. Dek kerana kelompok-kelompok laknat ini mereka menggunakan makanan sebagai umpan untuk membunuh masyarakat Islam di Gaza. Apapun perihalnya, usahalah kita untuk terus membawa 3D dalam membantu masyarakat Islam kita di Gaza, iaitu dengan D doa, D dakwah, ceritakan kesusahan dan sebagainya. Jangan pernah lupa satu orang anak kecil berusia 6 bulan, Hindun bin Rajab, yang ditembak 335 kali tanpa ada rasa belas kasih. Bahkan orang yang nak selamatkan dia juga dibunuh oleh kelompok-kelompok laknat ini. Jangan pernah kita lupa Dr. Ala An-Najjar yang kehilangan 9 orang anak sekaligus pada penghujung bulan 5 baru ni. Ada 10 orang anak, ada suami seorang kan, laki dia jaga 10 orang anak, dia pergi kerja. Tengah dia duduk kerja, orang panggil dia untuk masuk ke bahagian kecemasan. Dia kan untuk ambil kes, rupanya tak, untuk pengecaman. Anak dia daripada yang paling sulung usia 12 tahun sampai yang kecil kurang daripada setahun 6 bulan, semua syahid, 9 orang. Seorang saja hidup dan juga suami dia masih hidup. Jangan pernah lupa satu orang perempuan yang hidup dengan anak dia 6 orang. Hancur tubuh badan, bercerai tanggal kepala dan badan, dek kerana mereka dihantam dengan peluru yang dilepaskan oleh kelompok tentera laknat ini. Dan terlalu banyak untuk kita sebutkan kepada tuan-tuan perihalnya. Bahkan dalam bulan 5 itu ada satu majlis mereka buat, sebut nama kanak-kanak yang syahid sahaja, ambil masa 18 jam untuk dihabiskan. Nak sebut nama anak-anak kita yang syahid. Untuk rekod setakat bulan ini 56,000 sudah pun syahid, 1/2, 23,000 adalah anak-anak kita. Dan kalaulah kita masih lagi tak ada asa nak berdoa, tak ada asa nak dakwah, sampaikan berita, dan paling berat yang terakhir, tak ada asa nak tahan duit kita dan tak ada asa nak sampaikan duit kita, maka tak payah duk sembang dalam bab nak sokong siapa. Ni duk tanya, ni nak sokong Iran ke nak sokong apa? Mereka nak berkeli ke nak perang ke, tu mereka punya pasal. Kita takat mana kita boleh. Tapi kalau nak juga nak sokong untuk situasi apa yang disebutkan oleh Yusuf Qaradawi, wahdah fil maidan,
dalam bab medan perang, mereka berkongsi musuh yang sama, maka kita sokong. Tapi kita sokong bukan sokong kerana mereka, tak, kita sokong kerana Hamas juga sokong mereka. Jadi kalau kata mereka menyerang musuh yang sama, maka kita setuju. Tetapi hanya pada bab itu, lain pada itu tidak. Kalau mereka main dalam keadaan nak melakukan segala jenis bentuk kesyirikan, tidak. Mereka nak memperkukuhkan kedudukan mereka dalam negara-negara Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak. Dalam waktu yang sama, kita hanya mengenalkan dan kita hanya mengikat diri wahdah fil maidan, iaitu bersetuju hanya di medan sahaja. Maka tuan-tuan tengoklah dia punya apa nama deskripsi yang akan mai. Kita tengok pun rasanya nak gelak apa dah. Hak nu dia habaq ahli sunnah, marilah bersama dengan kami. Yahudi buat tweet, dia kata ahli sunnah wal jamaah tolonglah bersama dengan kami sebab kami memerangi Syiah. Hak yang Syiah pula kata biarlah kami mati asalkan Islam tidak. Nah, kita pun jadi wish satu macam ni, macam mana ni. Yang penting yang saya nak sebut, perlu untuk kita gegaskan harta kita yang banyak ni tadi, hantar pada saudara kita di Palestin. InsyaAllah dengan kebaikan itu Allah Ta'ala akan lipat gandakan di akhirat kelak. Dan akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Qul qawli hadha wastaghfirullahal adzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih.